Kadang-kadang kalian lalai terhadap pengorbanan yang tak terlihat di mata. Hari ini berdirilah anak-anak dengan penuh matang, lafazkanlah kata maaf kepada ibu ayah. Katalah dalam hati ataupun terang-terangan kepada mereka, maaf ayah, halalkan setiap titik, segala titik peluh, setiap ringgit yang telah dibelanjakan, setiap air mata yang pernah tumpah kepada kami, kerana restu ibu ayah itu adalah kunci kejayaan, ketenangan dan kunci keberkatan. Jika restu ini sempurna, pintu kemudahan akan terbuka sebelah-belahnya, insya-Allah. Yang kedua, restu yang saya cuba sampaikan di sini adalah restu ibu ayah kepada anak-anak. Doa kelancaran dalam hati, fikir dan usaha mereka sebelum melangkah ke masuk Dewan Peperiksaan. Ibu ayah yang saya muliakan, anak-anak kita ni mungkin belum sempurna ibu ayah. Mungkin ada yang masih rebah, ada yang masih leka, masih mencari diri mereka sendiri. Tapi dalam setiap hati mereka, percayalah ibu ayah, mereka ada cita-cita yang mereka cuba capai. Ada harapan yang ingin mereka capai dengan untuk mengembirakan kita, insya-Allah. Hari ini masanya untuk kita lapangkan segala hati kita sepenuh-penuhnya. Maafkanlah kekurangan mereka, halalkanlah kesilapan mereka, lapangkanlah dada untuk memberikan restu yang paling tulus daripada hati kita. Letaklah tangan di bawah anak-anak kita ni nanti dan bisikkan pada mereka, Papa, Mama, redha, pergilah berjuang anakku. Semoga Allah memudahkan urusan kamu sekalian. Doa ibu dan ayah itu tidak terhijab. Ia menembus langit, tuan-tuan dan puan. Ia menjadi perisai kepada anak-anak dalam Dewan Peperiksaan, menenangkan hati mereka, menguatkan semangat mereka dan melapangkan hingga insya-Allah. Restu yang ketiga, tuan-tuan dan puan, restu guru pada pelajar. Guru-guru agar segala ilmu yang dititipkan akan menjadi cahaya, bukan sekadar maklumat di atas kertas, tuan-tuan. Para guru sekalian, di bahu tuan-tuan dan puan ada amanah yang tidak mampu kami semua balas dengan harta dan waris. Didikan bukan sekadar menyampaikan fakta, tapi membentuk sahsiah, membuka akal, membina masa depan. Hari ini anak-anak akan mohon restu juga kepada guru-guru. Semalam mereka dah selesai. Hari ini boleh mohon restu sekali lagi kepada ibu, kepada guru-guru. Ilmu yang akan bercahaya tanpa keberkatan guru ini. Restu guru menjadi ilmu untuk mudah diingati, mudah dipahami, mudah dibentangkan di atas kertas jawapan. Ia mengubah kalimah-kalimah ilmu menjadi nur yang membantu mereka sepanjang hidup. Maka guru-guru, insya-Allah hari ini dengan hati yang lapang, halalkanlah segala ajaran yang pernah diberikan. Maafkan segala kerenah pelajar ini selama ini. Saya tahu mereka bersama guru-guru selama 5 tahun. Dan saya juga sebagai wadifi mempakat, saya telah mendengar berbagai-bagai kerenah anak-anak ini yang mungkin mengguriskan hati guru-guru. Restulah mereka, usaha mereka insya-Allah akan mendapat kejayaan. Restu yang seterusnya, tuan-tuan dan puan, adalah restu ibu ayah kepada guru-guru. Tanda penghargaan kita atas amanah mendidik anak-anak kita dengan penuh sabar dan kasih sayang. Tuan-tuan mungkin tak ingat masa kita hantar anak-anak kita datang ke sini pada 7 April 2021, hari pendaftaran anak-anak kita di MLM Tun Abdul Hamad Badawi.
Kemudian anak-anak kita ni COVID, balik duduk di rumah. Dan pada 21 November pula kita hantar anak-anak kita ni masuk semula ke MRSM. Para ibu ayah, kita serah anak-anak kita ni kepada guru-guru setiap hari. Kita mungkin tidak lihat penat lelah mereka, namun di sebalik setiap senyuman guru-guru ni ada keletihan yang tersembunyi. Di sebalik setiap teguran mereka ada kasih sayang yang tidak terluah. Guru-guru bukan saja mengajar, mereka menjadi ibu ayah kedua kepada anak-anak kita di sekolah ini. Mereka menangis dalam hati bila pelajar gagal. Lepas sedih tuan-tuan dan puan kalau anak-anak kita gagal. Lepas share dengan saya, ada anak-anak kita ni yang masa percubaan masih tidak menjawab soalan dengan baik. Ada masih meninggalkan kertas jawapan tu dengan kosong, tuan-tuan dan puan. Mereka sedih, mereka menangis. Tapi adakah mereka putus asa? Mereka tidak putus asa. Mereka terus membimbing anak-anak ini. Kata mereka, selagi belum akhir tarikh peperiksaan, selagi itu kami akan berjuang. Hari ini marilah kita juga memberi restu ayah kepada guru-guru. Katalah dalam hati mereka ataupun pada depan-depan mereka, katalah, ya Allah, Kau berkatilah guru-guru yang mendidik anak-anak kami. Kami reda dan kami muliakan jasa mereka. Apabila ibu ayah restu pada guru, maka Allah akan memudahkan perjalanan pendidikan anak-anak tadi, insya-Allah. Seterusnya, tuan-tuan, yang terakhir sekali adalah restu ibu ayah bersama Tuhan. Agar wujud suasana harmoni, saling memahami dan saling mendoakan satu sama lain. Hubungan sama ibu ayah juga penting. Kita berada dalam satu komuniti, satu keluarga besar yang berkongsi doa dan harapan sama-sama. Jika hati sama kita bersih, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, restulah bersama ibu ayah ni, kita mencipta kesinambungan anak kita besar bersama-sama, dan guru-guru merasa dihargai, sekolah menjadi medan untuk kebaikan anak-anak kita. Saya sendiri ingin memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan, terutama ibu ayah. Jika sepanjang perkhidmatan saya menjadi YDP banyak menimbulkan masalah di kalangan tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf, tulus hati saya. Saya tak mahu jika ada sedikit kelumit pun rasa tidak puas hati kepada saya, boleh memberi jejak kepada anak saya untuk mencapai kesempatan. Itulah juga perempuan. Saya juga jika ada terasa hati dengan tuan-tuan dan perempuan, saya mohon maaf. Saya dah maafkan tuan-tuan. Kalau tidur setiap hari, saya maafkan. Walaupun ada terbaca, ada juga yang tergurih hati saya dah maafkan, insya-Allah tuan-tuan. Sama-sama lah kita memberi kemaafan satu sama lain, insya-Allah. Akhir kalam, marilah kita jadikan majlis ini sebagai titik permulaan, titik penyatuan hati, titik penyucian jiwa, dan barangkali anak-anak Astrobia ini dengan doa dan ketulusan hati kita, Astrobia MRSM Tun Abdul Hamad Badawi akan menjadi pelajar yang paling cemerlang SPM 2025 nombor wahid, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.